I just had to let you know you're Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana teknologi boleh membantu golongan orang kurang upaya dalam berkomunikasi dengan baik. Pertama sekali, teknologi merujuk kepada penggunaan ilmu pengetahuan untuk mencipta alat, sistem atau perkhidmatan yang memudahkan kehidupan manusia. Contohnya seperti telefon pintar, komputer, internet dan pelbagai aplikasi digital yang kita gunakan setiap hari. Manakala, komunikasi ialah proses penyampaian maklumat, idea dan perasaan daripada seseorang kepada orang lain, sama ada secara lisan, tulisan, bahasa isyarat atau melalui teknologi. Seterusnya, orang kurang upaya ialah individu yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, pembelajaran atau mental yang boleh menjejaskan aktiviti harian mereka. Di Malaysia, istilah OKU digunakan secara rasmi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi merujuk kepada golongan ini dan menjaga kebajikan mereka. Seterusnya, komunikasi sangat penting dalam kehidupan seharian kerana ia membantu kita membina hubungan, berkongsi maklumat, menyatakan pendapatan dan menyelesaikan masalah. Tanpa berkomunikasi yang berkesan, seseorang mungkin berasa terasing atau sukar untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya masalah komunikasi yang berlaku kepada orang kurang upaya melalui pendengaran. Yang pertama ialah sukar memahami percakapan, terutama di tempat yang bising. Maksudnya, bila banyak sangat percakapan tu, dia tak dapat nak dengar mana satu. Dia jadi macam dengar orang menjerit je. Yang kedua, tidak dapat menangkap nada, intonasi dan sebutan dengan jelas. Maksudnya bila orang cakap tu, dia susah nak dengar betul-betul. Dia tak dapat pastikan apa yang orang tu cakap. Lepas tu yang ketiga ialah berisiko salah faham dalam perbualan harian. Benda ni risiko bila takut apa yang dia dengar tu salah. Dia dengar benda lain, orang tu cakap lain. Yang kelima ialah boleh menyebabkan fasa terasing dan kurang keyakinan diri. Maksudnya bila orang kurang upaya, dia macam dipinggirkan, dia rasa dia kelainan upaya, jadi dia nak asingkan diri dia kan. Ini yang masalah berlaku kepada mereka yang menghadapi kurang upaya melalui pendengaran. Seterusnya, fungsi alat bantuan pendengaran. Fungsi dia ialah seperti mikrofon menangkap bunyi. Yang kedua, bunyi ditukarkan kepada isyarat digital. Ini seperti macam kita ada apps, bila kita cakap dekat dia, nanti dia akan tuliskan secara teks. Yang ketiga ialah bunyi diperkuatkan. Contoh macam mikrofon, function mikrofon ni, bila kita cakap dekat dengan mikrofon, nanti suara kita akan kuat. Dia dipasang di speaker, suara kita akan dengar kuat di speaker itu. So yang seterusnya, dihantar ke telinga melalui pembesar suara kecil. Ini macam alat untuk orang kelainan upaya pendengaran ni. Dia diletakkan, dia macam earphone. Dia diletakkan di telinga ni. Bila ada sesuatu suara ataupun bunyi, dia akan proses ni, dia hantar melalui saraf di telinga ni. Baiklah, antara contoh alat yang membantu orang kelainan upaya melalui pendengaran ni ialah implant cochlear. Implant cochlear ialah alat elektronik yang ditanam melalui pembedahan bagi membantu individu yang mengalami kehilangan pendengaran yang teruk atau yang lagi sangat-sangat teruk. Perbezaan antara alat bantuan pendengaran ini ialah alat biasa dia menguatkan bunyi saja. Tetapi kalau implant cochlear, dia terus merangsang, maksudnya dia terus hantar ke dalam telinga ni. Dia bukan macam alat pendengaran biasa. Seterusnya, teknologi moden membantu komunikasi.
Antara teknologi yang membantu orang kelainan upaya melalui pendengaran ni ialah aplikasi pertuturan kepada teks. Yang contohnya kita boleh tengok seperti Google Live Transcribe, iaitu menukarkan suara atau percakapan kepada bentuk teks secara langsung. Yang kedua, dia membantu individu kurang pendengaran membaca dan memahami apa yang diperkatakan. Dengan ada apps ini, dia membantu orang kelainan upaya itu untuk berinteraksi. Yang kedua ialah panggilan video bahasa isyarat. Contohnya kita boleh tengok sekarang Zoom, WhatsApp, Instagram, banyak lagi sebenarnya. Antara fungsi dia ialah boleh berkomunikasi bahasa isyarat melalui panggilan video. Macam dia nak cakap dengan kawan dia yang kelainan upaya juga, yang sama juga, dia boleh video call. Dengan video call dia, diorang boleh cakap dalam bahasa isyarat juga tanpa pendengaran. Yang kedua, membantu individu kurang pendengaran kekal berhubung walaupun berjauhan. Walaupun diorang tak selalu jumpa, walaupun diorang ada kurang pendengaran lagi, tapi diorang tetap boleh berinteraksi dalam telefon itu sendiri dengan video call. Yang ketiga, penting untuk memastikan individu kurang pendengaran terus berhubung dengan masyarakat. Benda ni memastikan orang kelainan upaya itu pun dia bergaul juga dengan masyarakat walaupun dia kelainan upaya. Walaupun dia tak boleh bercakap, tapi dengan ada apps dia tak boleh mendengar. Dengan ada apps ini, mereka tetap boleh berinteraksi dengan masyarakat. Maksudnya diorang tak dipinggirkan dan diorang tak rasa diorang dipinggirkan. Sebenarnya diorang ini adalah istimewa daripada kita kan. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya kita nak membincangkan cabaran komunikasi bagi individu kurang penglihatan. Individu kurang penglihatan menghadapi beberapa kesukaran dalam berkomunikasi. Antaranya, sukar membaca bahan bertulis. Tidak dapat membaca bahan-bahan bertulis seperti buku, mesej telefon dan dokumen-dokumen biasa. Seterusnya, tidak dapat melihat ekspresi muka dan bahasa tubuh. Ini menyukarkan mereka untuk memahami emosi atau niat seseorang semasa berinteraksi. Seterusnya, kesukaran menggunakan digital, peranti digital. Tanpa bantuan teknologi, mereka sukar untuk berkomunikasi dengan seseorang. Seterusnya, masalah orientasi dan mobiliti. Mereka sukar mengenal pasti lokasi orang semasa berkomunikasi secara berkumpulan. Seperti tidak mengetahui siapa yang sedang bercakap, tidak mengenal pasti arah suara mana yang datang, dan tidak pasti menentukan kedudukan orang dalam ruang. Fungsi pembaca skrin, iaitu screen reader. Pembaca skrin ialah perisian yang membantu individu buta atau kurang penglihatan menggunakan peranti digital. Okey, fungsi utama ialah membaca teks pada skrin secara suara. Macam kita lihat, dia mengeluarkan suara di dalam email, mesej, laman web dan dokumen. Seterusnya, membantu navigasi. Memberitahu pengguna lokasi konsol, menu ataupun butang. Seterusnya, memberi maklum balas semasa menaip. Aplikasi itu membaca huruf atau perkataan yang di-type. Seterusnya, mengakses internet. Peranti tersebut membaca kandungan laman web tersebut dengan menggunakan suara. Seterusnya, paparan braille elektronik. Paparan braille elektronik ialah alat yang menukarkan teks digital kepada tulisan braille secara sentuhan. Cara ia berfungsi disambung kepada komputer, telefon pintar. Ia menggunakan pin kecil yang naik dan turun untuk membentuk huruf braille. Kelebihannya membolehkan pengguna membaca tanpa suara, belajar ejaan, struktur ayat dan membaca secara senyap.
Seterusnya, kita pergi kepada teknologi Text to Speech, TTS. Text to Speech ialah teknologi yang menukarkan teks kepada suara secara automatik. Kegunaannya untuk membaca buku digital, mesej, artikel atau arahan aplikasi. Ia akan automatik mengeluarkan suara untuk membaca digital semua. Seterusnya digunakan dalam GPS suara, pembaca skrin, aplikasi pembelajaran. Kelebihannya dapat membantu akses maklumat dengan cepat, mengurangkan kebergantungan kepada orang lain. Seterusnya memudahkan pembelajaran. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazhan. Teknologi untuk masalah pertuturan dan pergerakan dan cabaran individu dan peranti ACC. So, cabaran individu sukar bertutur, mengalami kesukaran bertutur dengan jelas atau langsung, tidak mampu bercakap, sukar menyampaikan kehendak dan perasaan idea kepada orang lain, menyebabkan komunikasi harian dan interaksi sosial menjadi terhad. Peranti ACC, Argumentative and Alternative Communication. Maksudnya kat sini menggunakan simbol, gambar dan teks sebagai kaedah komunikasi. Peranti akan menukar pilihan pengguna kepada suara. Membantu individu berkomunikasi dengan lebih berkesan dan yakin. GS tracking dan pembantu suara. Pembantu suara mengasah pergerakan dan fokus mata pengguna. Kedua, digunakan untuk menaip, memilih perkataan dan membentuk ayat. Yang ketiga, sangat sesuai untuk individu yang mempunyai masalah pergerakan yang teruk. Kita pergi ke bawah. Pembantu suara membantu pengguna membuat arahan dan menghantar mesej. Digunakan melalui telefon pintar dan peranti pintar seperti telefon, laptop dan sebagainya. Yang ketiga pula, memudahkan urusan harian serta meningkatkan kebebasan OKU. So, dan benda ni orang yang ada masalah OKU ke, so senang bagi mereka. Sebagai penutup, jelaslah bahawa teknologi memberi kesan yang sangat besar kepada golongan OKU. Ia bukan sahaja membantu mereka berkomunikasi dan bergerak dengan lebih mudah, malah meningkatkan keyakinan diri kerana mereka mampu berdikari tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Dalam bidang pendidikan, teknologi membuka ruang pembelajaran yang lebih luas melalui kelas dalam talian seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. Persiaran khas dan alat bantuan yang memudahkan perfahaman. Dalam aspek pekerjaan pula, teknologi membolehkan mereka bekerja dari rumah atau menggunakan peralatan alat tertib untuk membina kerjaya yang stabil dan bermaruah. Semua ini membuktikan bahawa teknologi inklusif mampu mengurangkan jurang sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil serta saksama. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyokong pembangunan teknologi yang mesra OKU agar tiada siapa yang tertinggal dalam arus kemajuan dunia. Kerana hakikatnya, kemajuan sebenar bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi itu memberi peluang dan harapan kepada semua. Sekian, terima kasih. Saatnya sudah